Hello, hai. Assalamualaikum. Hampa. Siapa ke sini suka makan dimsum? Apa tahu tak dimsum tu apa? Dimsum macam kat tangan ni sekarang ni. Nampak tak ni? Dia warna-warni. Warna-warni sebab flavor tadi. Kadang-kadang betul fikir tak dimsum ni berasal daripada negara mana? Betul tak? Sebab dimsum ni bukannya berasal daripada makanan tradisional Malaysia. Dimsum ni merupakan makanan tradisional bagi negara China pada zaman dahulu sampai sekarang. Kalau apa nak tahu, para pedagang lepas balik pada pedagang, mereka akan makan dekat jalan setera lah, dekat tepi jalan macam kita makan dekat tepi jalan, lepas minum teh, and mereka buatkan dimsum ni sebagai makanan sampingan mereka. Tapi orang masyarakat Cina dulu, mereka tak panggil dimsum, mereka panggil yumcha. Mungkin sambil minum teh, sambil makan dimsum ni, diorang panggil nama tu sebagai nama yumcha. Tapi lama kelamaan, dimsum berkembang dengan pelbagai bentuk lah. Contohnya, mereka berkembang dari dumpling, kukuh, patun, siumai, and macam-macam lagi bentuk moden dan kreatif. Orang tanya, dimsum ni makan macam mana? Dimsum ni dimasak secara kukus selama 5 minit and terus makan. Tapi korang lagi feel kalau korang makan dengan sos Thai. Memang kalau korang makan dengan sos Thai memang sedap lah. Memang rasa dia terbalance dengan rasa pedas. Okay, dari situ kita dapatlah kenal dimsum ni bukan sekadar makanan tapi merupakan makanan yang melambangkan masyarakat Cina. Sebut pasal dimsum, hampa mesti nak try dimsum kan, yang mana yang tak pernah makan dimsum. Okay, kat sini Yuni nak beritahu hampa, dekat tangan Yuni sekarang ni ada dimsum tau. Yuni beli tadi. Tapi yang Yuni nak promote dekat hampa sekarang ni, dimsum untuk frozen sangat murah. Dengan harga 1 kilo RM35 dan juga 500 gram RM25. Dapat kat mana? Apa just tekan link dekat website ni. Jangan lupa beli tau korang. Harga tengah kau. So, jangan lupa tekan, okay. Dimsum memang sedap. So, jangan lupa cuba, okay. Jangan lupa cuba.